Ada negara maju seperti Jepun, dia dah rasa maju, dah buat semua benda, lepas tu dia kata dia tak puas. Dan kemudian dia mula tanya, adakah dia telah mencapai erti kehidupan yang dia cari? Secara nalurinya setiap orang dalam diri dia mencari erti kehidupan dia. Apa anda punya life sebenarnya? Adakah pada kesibukan itu? Adakah tempat cari makan itu? Anda ada cari makan, duit banyak, ada umur besar dan sebagainya. Apakah life anda yang anda rasa anda enjoy? Maknanya sebenarnya di mana kebahagiaan, erti mencari, maknanya akhirnya manusia akan mencari erti, makna dan erti pada kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dalam podcast kita, Fikir Dulu. Dan hari ini kita akan berbincang tajuk luas sikit lah daripada politik. Kita cakap pasal lebih kepada pendidikan, tetapi aras dia ialah aras keilmuan lah, macam biasa kita punya tema itu tentang pemikiran. Maknanya dalam pendidikan ni, perbincangan yang paling asas yang perlu dipastikan, yang perlu diperbahaskan ialah sejauh mana keterjaminan setiap individu dalam masyarakat untuk akses kepada kebenaran. Adakah sistem pendidikan, sama ada dia formal ataupun tidak formal, menjamin supaya manusia tidak dimonopolit oleh mana-mana kepentingan, sama ada bersifat politik, bersifat ekonomi, ataupun bersifat kepentingan individu, ajaran sesat dan sebagainya, dengan monopoli maklumat dan ilmu, ataupun menyelewengkan akses orang kepada kebenaran. Jadi sejauh mana jaminan ini ataupun keterjaminan ini kita dapat lihatlah berlaku dalam pengamalan ataupun dalam sistem pendidikan dalam sesebuah masyarakat lah, khususnya masyarakat kita dan kenegaraan kita. Jadi itu mungkin tajuk penting, mungkin kurang dibincangkan dalam level ini, tapi saya ingat dia adalah satu tajuk yang sangat penting, kerana sangat mendasar, kerana kebangunan kita sebagai sebuah masyarakat, sebuah negara, sebuah peradaban, ketamadunan adalah berasas pada ilmu. Maknanya individu, keterbangunan individu secara hadarinya dalam masyarakat itu adalah akan berlaku apabila assessment setiap orang itu kepada kebenaran dan ilmu itu dijamin tulus dan tidak berlaku gangguan dalam akses, ataupun zaman kita menyediakan infra ataupun sistem ataupun kaedah ataupun ardiyah, landasan ke arah pembangunan keilmuan yang tulus mulus, tanpa monopoli daripada mana-mana pihak. Sebelum saya tengok bila nak bincang mengenai keterjaminan akses terhadap benda tu, mungkin kita kena ada satu gambaran akhir. Apakah dia susut tubuh ataupun keilmuan yang sepatutnya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan hari ini. Jadi kalau benda itu boleh kita simpulkan, ataupun kita kata yang sepatutnya hasil akhir sekolah ataupun ni mesti menjadi seorang yang begini ilmunya, kemudian baru kita boleh tengok sebenarnya dia capai ke situ, ataupun sebenarnya dia macam mana. Macam mana Ustaz punya pandangan dari sudut sebenarnya pendidikan ni nak hasilkan orang yang macam mana? Orang industri ke, atau orang berilmu ke, atau orang yang mengisi kelompongan keperluan masa depan negara?
Kalau dia soalan itu pun mendasar juga. Maknanya macam mana, adakah benda ini boleh kita jawab secara dakwa-dakwi? Di mana kita nak katakan mesti begitu, mesti begini. Dia juga mestilah berasas kepada pemahaman kita tentang identiti kita, pemahaman kita kepada pegangan kita, akidah kita, pahaman kita kepada falsafah kita, iaitu yang memberi kita ilham, memberikan kita gambaran akhir yang sepatutnya. Jadi bukan mana-mana pihak boleh memberi gambaran akhir sesuka hati dia. Sekarang ni kalau kita bincang ke sini, maknanya siapa yang akan menentukan gambaran akhir? Adakah proses menentukan gambaran akhir itu dibuat secara ilmiah, secara betul, jujur dan sebagainya? Ataupun berdasar kepada kepentingan? Nah, ini soalan ni dia sama. Bersambung. Mungkin maknanya apa yang berlaku itu kerana pihak-pihak yang menentukan hala tuju nak tu, dia based on dia punya interest. Kan dia kata okey, kita nak masyarakat manusia begini-begini, based on dia punya interest, bukan based kepada apakah kehendak sebenar yang sepatutnya daripada yang lahir daripada identiti dia, identiti satu-satu manusia, masyarakat dan bangsa itu. Kan? Jadi benda ini sebenarnya satu yang sangat-sangat penting difahami. Bagaimana kita menentukan konten itu. Penentuan konten itu selaras dengan kepentingan ataupun interest bangsa itu sendiri. Berasas kepada akidah, budaya dan pegangan dia, bukan ditentukan oleh orang lain atau mana-mana pihak yang berkepentingan yang akhirnya membawa kepada maklumat yang tidak benar ataupun input-input yang salah dalam manhaj, dalam konten pendidikan, taujih dan sebagainya. Sebab saya terfikir, kalaulah contohlah kalaulah kita kata pendidikan kita nak melahirkan manusia yang mungkin boleh bekerja cukup untuk keperluan dia, keluarga dan memenuhi kehendak negara dan sebagainya, boleh jadi ke? Maksudnya dia, bila itulah keadaan dia dan itulah gambaran akhirnya, maka seolah kebenaran dalam pendidikan itu tidak lagi penting. Maksudnya sebab benda itu seolah dia akan dilihat secara pragmatik lah, istilah dia kan, dalam bukan dilihat secara pragmatik. Maksudnya selagi mana boleh serve tujuan itu, maka kenapa kita nak susah-susah? Jadi bila lahirkan berdasarkan kebenaran, orang akan lagi berfikir panjang, berfikir pada pelbagai sudut, mempersoalkan berbagai perkara. Bahkan boleh jadi pada dia orang akan menjadi masalah yang lain lah, lebih merisaukan dan sebagainya. Baik memberi satu bentuk yang dilihat praktikal satu, dan dilihat naratif yang selari dan mudah difahami dan dipegang. Jadi selesailah masalahnya. Kita ilmu yang praktikal itulah ilmu yang benar. Tidak buat apa, tak ada manfaat. Itu satu yang sekarang ni sebenarnya memang jadi pegangan pun. Kadang-kadang saya tengoklah, kalau saya nak tambah, ayolah, kalau yang kata dalam hierarki tu, yang paling tinggi ni memang dia ada interest. Kenapa dia nak mengawal ataupun menentukan apakah akses orang kepada kebenaran. Tapi ada yang tengah-tengah sikit ni, macam mungkin dalam dunia ni yang ada interest tu betul-betul kapitalis atas tu lah. Tapi yang bawah-bawah macam kat Malaysia ni mungkin nak hidup, demi nak survive dalam situasi yang ada, maka kita pun fikirlah apa yang boleh, dan itulah yang sebenarnya benar. Ini mungkin kait jugalah, itu kita punya perbincangan. Jadi dia menambah masalah kat situ. Jadi dia kata ada tak akses kepada ilmu yang benar, dia kata dah wujud lah sekarang ni. So, maknanya tengoklah hasilnya kan. Semua orang ada employment, kita ada keboleh pasaran. Jadi soalannya kat sini dia lebih penting, benda ni penting ke? Penting ke dalam pendidikan berpaksikan kebenaran ni? Sebelum nak Yalah, kalau itu betul, malah sebab tu tajuk kita berkisar kepada maknanya memberi erti kepada kewujudan itu sendiri. Mana matlamat kewujudan manusia itu apa? Mencari erti kepada kewujudan. Maksudnya dia bukan sekadar kehidupan seharian, tapi dia makna dia sebenarnya kalau kita tengok pada angle yang lain pula, perbahasan berlaku. Ada negara maju seperti Jepun, dia dah rasa maju, dah buat semua benda, lepas tu dia kata dia tak puas. Dan kemudian dia mula tanya, adakah dia telah mencapai erti kehidupan yang dia cari?
secara nalurinya setiap orang dalam diri dia mencari erti kehidupan dia. Apa anda punya life sebenarnya? Adakah pada kesibukan itu? Adakah tempat cari makan itu? Anda ada cari makan, duit banyak, ada umur besar dan sebagainya. Apakah life anda yang anda rasa anda enjoy? Maknanya sebenarnya di mana kebahagiaan, erti mencari, maknanya akhirnya manusia akan mencari erti, makna dan erti kepada kehidupan. Bagi saya itu adalah yang paling tinggi. Di bawah erti kehidupan, erti mencapai erti kehidupan itulah kita boleh bina kesenangan yang lain, pencapaian dari segi kerja, keuangan, duit, kekayaan dan sebagainya. Tapi mesti berdiri di atas tapak bahawa kita telah berada di atas landasan yang betul dalam konteks mendapatkan erti kepada kehidupan kita, erti kepada kewujudan kita. Kan? Mungkin kalau dia akan pergi kepada satu soalan, jadi apakah erti kewujudan itu yang dicari itulah. Sebab itulah soalan dia. Akses kepada kebenaran itu akan membawa kepada pengenalan kita kepada erti kehidupan yang sebenar. Kalaulah maklumat itu dimanipulate, dia tak akan sampai kepada akan dapat gambar yang partial ataupun jadi sebab itulah itu yang akan bawa kita kepada erti kehidupan al-hayah. Kalau tidak, kita jadi ma'isyah. Itu beza di antara hidup. Ma'isyah. Makna binatang ternakan itu ma'isyah. Kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan pun hidup. Kera di hutan pun hidup. Semua hidup dalam bi'ah masing-masing. Kalau tak ada tangan pun boleh hidup. Ikan pun tak ada tangan, hidup. Ada yang kata kena kaki 4, kaki 2 pun boleh hidup. Ada yang tak ada kaki pun boleh hidup. Jadi kalau soal sekadar memenuhi kena ma'isyah hidup, dia masalah bahasa Melayu ni bila kita nak terjemah kehidupan dengan ma'isyah mungkin jadi sama. Cik makan. Cik makan binatang pun cik makan. Jadi seorang dengan podcast kita Ustaz, satu bahasa Arab banyak, bahasa Ganu. Dua-dua tu tak ada istilah Melayu. Sebab buat kamus bahasa Arab, bahasa Ganu. Sebab bahasa ilmu. Macam cuma kalau macam mananya menjawab dakwah tadi tu berdasarkan Ustaz sebut ni, kita boleh kata pentingnya akses kepada kebenaran kerana ia juga ialah akses kepada erti kehidupan. Maknanya hanya orang yang boleh mengakses kebenaran lah yang akhirnya boleh akses kepada erti hidup, dan itulah memberikan dia kebahagiaan. Maknanya akses kepada kebenaran adalah akses kepada kebahagiaan. Dan terhalangnya ataupun bila dikawalnya sebenarnya ialah satu ancaman kepada kehidupan dia. Satu threat lah, satu bahaya membawa kepada penghambaan lah sebaliknya. Maknanya dia mungkin rasa rumah besar, dia ada kekayaan apa sebagainya, tapi akhirnya dia rasa kehidupan dia tidak bererti. Jadi itu kontradik dalam kehidupan yang sedang berlaku. Maknanya seorang individu tak nampak kaya, tak nampak senang semua, tapi lalas dia hubungan keluarga, anak, macam-macam masalah. Jadi dia tak jumpa cari erti kehidupan tu. Saya teringat ada satu video lah saya tengok, akhirnya dia kata hari ni tak pernah dalam sejarah manusia kita ada akses kepada maklumat sedahsyat macam yang ada sekarang. Segala kita boleh, segala whatever lah, kan. Tapi pada masa yang sama juga kita hidup dalam keadaan tak pernah dalam sejarah manusia ni kita rasa macam tak hidup. Maknanya manusia feel disconnected, kita rasa terputus, kita rasa macam tak tahu aku ni apa sebenarnya, apa dan sebagainya, kan. So akhirnya dia nak bawa kepada satu, inilah dia fenomena yang berlaku bila kita ni hidup dalam zaman yang tenggelam dengan modernity atau modernism tu, kan. Yang dia buang, maknanya kebenaran tu telah di-reduce, telah dikurangkan, kan. Banyak part tu telah dibuang. Jadi walaupun macam mana boleh dibuang sedangkan semua akses ada? Maknanya kebenaran tu sendiri telah ditafsir semula. Maknanya patutnya 100%. Dia kata tak, yang benar ni hanya 20% je, yang lain tu sebenarnya tak wujud pun. Kewujudan tu sendiri telah dikecilkan kepada 20% daripada 100%. Itulah modernity, kan. Maknanya dia buang segala benda yang gaib, segala kepercayaan, segala akidah sebagainya telah dibuang.
Maka dia menyebabkan akhirnya macam itulah. Dia kata tak pernah kilang lebih banyak dalam sejarah manusia ni sekarang. Duit yang circulated lagi banyak daripada sebelum-sebelum ni kan. Tapi manusia tak pernah rasa lebih terseksa. Ma'isyatan dongkak ni. Sebab mungkin saya faham sini, akses kepada kebenaran itu sendiri, sebelum pergi kepada isu adakah dia ada interest dan sebagainya, zaman ni sendiri telah merupakan zaman yang menghalang akses kepada kebenaran. Ideologi yang mewarnai zaman, ideologi modernisme yang mewarnai zaman itu sendiri telah pun menghadkan ruang kita melihat kebenaran yang sebenar. Maka kita dapat mencari dalam constraint ataupun dalam ruang yang terhad itu sahaja. Ada yang sebutkan, maksudnya kalaulah awal 1900 tu, sifat kebenaran ni seolah-olah dipaksakan kepada sudut pandang diorang. Maksudnya diistilahkan sebagai Eurocentric, pemaksaan. Tapi hari ni dia pergi kepada, kalau ada setengah pengkaji sosial, dia istilahkan sebagai vaporization of truth. Maksudnya kebenaran ni asalnya satu benda yang jelas, ketul, boleh difahami, orang boleh akses, orang boleh lihat sebagainya. Tapi apa yang berlaku pada hari ni adalah vaporize kan, diwapkan, pengawapan. Proses pengawapan tu menyebabkan nilai kebenaran tu dah tak ada dah. Floating dia dah terapung dah atas masing-masing. Tapi dan kesan dia sebenarnya bukan sekadar dalam isu agama. Kesan besar dia dalam isu etik. Kesan besar dia dalam isu macam tadi tentang isu kehidupan dan sebagainya. Sebenarnya dan dia memberi satu kesan yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat tu lah. Yang hilangkan kemanusiaan manusia. Dan saya sebenarnya pada satu sudut bila bincang topik ni, dia menjawab satu persoalan saya. Sebelum ni saya terfikir, sebenarnya dalam sejarah Islam, kenapa bangsa-bangsa lain yang dengan agama mereka, dia bersungguh-sungguh nak hidup bawah peradaban Islam ni, yang sama ada dekat Andalus, dekat Baghdad, dan dia orang satu, dia bukanlah memeluk agama Islam, tapi dia hidup dalam budaya dia kembangkan kefahaman, keilmuan dia dan sebagainya. Mula saya fikir, saya ingatkan sebab dia orang ni nak ambil hasil-hasil material yang mungkin dia boleh dapat lah dekat situ. Tapi bila berbincang kat sini, menyebabkan saya terfikir, sebenarnya mungkin bila dia berada kat situ, dia memaknai dia sebagai seorang manusia. And bagaimana pencarian dia tu dia boleh dilakukan secara sistematik, dia boleh berbincang secara tulus, dan kebenaran tu boleh dirungkai satu persatu, dan menyebabkan dia rasalah akhirnya dia menjadi manusia. Jadi keberadaan dia di bawah peradaban Islam tu adalah keberadaan dia untuk dia menjadi seorang manusia. Yang tu saya rasa makna besar lah. Makna dia itu benda penting tu. Maknanya perlu define dan perlu dijadikan asas falsafi yang kukuh kepada pembangunan ataupun perancangan kenegaraan itu sendiri. Makna sejauh mana macam kita merancang pendidikan, merancang ekonomi, merancang politik ataupun orientasi politik ataupun sebagai hubungan sebagainya, sejauh mana kita meletakkan fakta ataupun faktor ini sebagai asas dalam semua perkara. Sekarang kita secara am pun kita tengok semua benda mengorbankan pendidikan, walaupun kita bercakap pendidikan secara am tu kita kata penting, tetapi semua benda mengorbankan pendidikan. Jadi apa yang sebenarnya sebesar mana pengorbanan telah dikemukakan oleh pendidikan ni dalam konteks pembangunan dan lain-lain. Jadi kalau kita tengok daripada perbincangan kita, maksudnya paling asas, pada noktah paling asas kan, berlaku pengabaian, pengorbanan dan sebagainya. Bukan kerana sengaja, mungkin tak faham pun. Jadi maknanya terikut gitu dah. Level kita ni tak faham kalau level negara kita. Maknanya mungkin kebanyakan orang tak faham pun, dia tak sedar apa masalah tu sedasar itu, tapi mereka merasa masalah tapi tak tahu jawapan. Lalu mereka mencari jawapan tempat lain dengan solusi yang lain. Padahal sebenarnya masalah kita ialah di peringkat awal lagi, sejauh mana kita membentengi ataupun memberi jaminan hak, pastikan bahawa ini tidak dilanggar. Mana apa pun nak dibuat, kita tidak menyebabkan manipulasi ilmu ataupun maklumat itu berlaku yang merosakkan kepribadian ataupun pembangunan manusia itu sendiri dalam masyarakat. Saya mungkin
yang jadi isu contohnya lah, ni contoh kalau dalam alam politik kan, penceramah orang yang bertanding politik ni sebenarnya juga ialah pendidik, sebab dia duduk ceramah, kempen sana sini, duduk cerita pasal negara kita ni, sejarah kita macam-macam lah. Tapi kalau dia memandaikan pengundi, sebenarnya dia sendiri yang akan tak diundi. Itulah yang selalunya berlaku. Kalau dia bercakap benda yang betul, kan, dia kena balik. Sama ada dia government ke, dia pembangkang ke apa pun, sebab orang akan nampak kalau benda ni yang awak cakap ni betul, benda yang berlaku semua tak betul. Jadi politik, saya rasa bukan di Malaysia je lah, di mana-mana pun lah. Dulu pengalaman di Mesir pun kan, politik kita ni sangat bergantung kepada pembodohan, bukan kepada pemandaian. Politik kita sangat nyawa politik tu bergantung survival politik tu terancam sekiranya akses kepada kebenaran ataupun ilmu yang benar itu di kempen kan. Jadi kalaupun kata dia setuju, betul lah sebenarnya untuk kita ni, masyarakat di negara kita ni capai kebahagiaan yang perlu kepada akses ilmu yang benar. Tapi once dia masuk dalam politik, tak boleh lah. Kalau macam ni tak jalan lah kan. Kempen tak jadi kalau macam ni. Asal sama juga masuk dalam, kita menang dulu, kita buat kebenaran lepas tu. Tak apalah sekarang ni gini naik atas naik atas ni tu buat. Tak boleh, kena survive juga. Takut kena guling ke tukar government, jadi dia pun nanti kena telak ke belakang lah. Maka cycle pun berterusan lah. Sama juga masuk dalam soal ekonomi pun kan. Maknanya kalau cerita benda yang betul, orang tak beli barang ni contohnya. Jadi maka domain ataupun sektor-sektor yang lain ni telah didesain supaya sangat bergantung kepada tiadanya akses kepada ilmu yang benar. Yalah, sampai tahap kita kata kebenaran tu nisbi, mana tak ada benar lah. Itu sebenarnya alasan yang terbaik lah. Dia kata kami tak membodohkan, kita cuma nak cakap benda ni subjektif. Bukan kata tak ada salah betul sebenarnya. Kita tak ngajar benda yang salah, cuma kami tak cakap ada benda yang betul. dia sebab tu sebenarnya orang falsafah, orang ilmu tidak disukai. Memang dalam masyarakat sejarah-sejarah pun orang ilmu, orang yang sebagai ancaman. Ni sebagai ancaman. Ada status quo kan. Biasa macam tu kan. Sebab dia, hatta orang awam, dia suka benda, dia suka dia kena tipu. Selesa. Tapi itu tak ke bercanggah dengan fitrah manusia Ustaz? Bukan ke fitrah manusia dia nak je, tapi dah dia nak je tapi nak buat macam mana? Bukan dia carilah jawapan benda betul macam mana Dia pergi orang kampung apa pun kan. Fikir juga kan macam ni ke. Sebab makna bahagia dia pun dah keliru. Dia nak apa sebenarnya kan. Jadi cara dia berinteraksi pun dah, dia akan berubah kan. Kalau kita balik pada soalan yang asas ni, maksudnya dalam konteks sistem. Tadi kita cakap pasal isu-isu. Tapi kalau kita balik pada sistem, adakah maklumat-maklumat yang dibekalkan, contohlah bagi pada pendidikan, maklumat yang dibekalkan, mana ini formal dengan tak formal. Yang kita cakap tadi ada setengah tu tak formal, maksudnya bukan sistem formal. Tapi kalau kita pergi pada yang formal, katakan pendidikan, maklumat yang diberikan kepada orang Melayu tentang sejarah Melayu, peradaban Melayu dan sebagainya, itu betul tak betul? Yang menjadi silibus di sekolah, sehingga orang terbentuk pemikiran orang Melayu bila melihat diri dia begitu kerdil. Ini contoh bagaimana manipulasi maklumat dan memberi maklumat yang salah boleh membentuk generasi manusia yang kerdil, merasa diri dia kerdil, dan dia bersedia untuk menerima penjajah dan memulia penjajah, mengagungkan penjajah dan menganggap kehebatan semua ada pada penjajah. Macam mana benda ni boleh berlaku? Benda ni boleh berlaku kerana manipulasi ataupun penipuan maklumat. Jadi akses orang Melayu kepada maklumat tentang sejarah dia, tentang diri dia telah dinafikan. Ataupun telah dilorongkan kepada satu. Bayangkanlah contoh. Ini kalau kita bercakap dalam layer itu ataupun dalam topik itu, kalau kita cakap tentang world view, tentang falsafah, lagi besar lah dia punya ni. Tapi kita cakap tentang itu saja, tentang geografi kita. Contohnya, adakah kita mendapat maklumat yang betul tentang geografi kita, hubungan kita di antara bangsa kita, kaum kita dan sebagainya, kebudayaan kita dan sebagainya. Jadi menyebabkan kita merindui saudara kita di Indonesia, saudara kita di Selatan Thai, di Filipina dan sebagainya. Dan kita rasa kita ada hak, tanggungjawab sosial
persaudaraan dengan mereka semua. Kan? Ataupun kita ditanwim di Adakah kerana memang kita dihalang atau orang Melayu sendiri pun malas nak katalah kan, contoh dia kata jadi awak punya silibus sejarah ni memang betul lah banyaknya kalau disulusuri originnya semua yang orientalis sebut lah kan, asal-usul kedatangan Islam ke apa semua datang daripada sana punya tafsiran, maka kita pun adapt. Kenapa awak sendiri tidak kemukakan satu kajian betul-betul kan, kenapa orang Melayu sendiri tidak membangunkan satu kajian ilmunya sendiri dalam sejarah ke dalam geografi? Tak ada siapa pun menghalang benda tu. Ataupun sebenarnya bagi yang pengkaji penyelidik tu sendiri pun akses dia pun telah dihalang kan. Maksudnya secara sejarah kita, keilmuan kita, penulisan-penulisan kita memang penjajah telah nampak dan telah ambil dan telah tutup sebagainya pada satu sudut lah. Mungkin itu pun jadi berlaku juga kan. Kajian pun ikut frame dia. Jadi mana nanti hasil pasal dia nak. Bermakna kalau pun ada orang Melayu yang nak menghasilkan semula ilmu terhadap perkara tu, dia akan menemui jalan buntu juga, ataupun akan disebut sebagai pseudo lah. Pseudo satu bentuk. Mungkin kalau satu gambaran mudah lah, macam contoh bila menulis untuk masuk ke dalam jurnal kan, satu yang selalu kalau kawan-kawan pensyarah pun selalu sebut kan, jurnal yang tertentu lah yang hanya diiktiraf betul-betul apa istilahnya Q1 dan sebagainya ni. Sepaham saya dia akan ada standardnya lah dari sudut metod dan epistemologi yang digunakan kan. Bermakna kalau selain daripada tu, kalau cuba berhujah di luar daripada kerangka epistemologi itu, most likely akan disuruh edit, disuruh apalah sebagainya kan. Jadi makna atau kita nak dapat pengiktirafan sebagai jurnal pun, kalau kita buat jurnal kan, dia kena ikut syarat dia juga. So ada satu benteng besar lah pun kalau katalah orang Melayu sendiri pun nak mewujudkan semula akses kepada ilmu atau maklumat yang benar pun, benteng tu adalah betul lah. Tapi kalau kita ada keazaman sebagai satu bangsa, satu negara kita, maksudnya pemimpin kita, dasar-dasar pendirian dan dasar-dasar ataupun tawajuh yang diambil, hala tuju pegangan yang diambil tu ada, dia berasas pada falsafah yang betul. Maksudnya untuk menjamin akses kepada kebenaran tu ada, saurah ke arah kembali kepada akses kepada kebenaran tu ada, mesti boleh buat. Kan? Tapi benda ni bila tak ada kehendak, tidak ada kefahaman, tidak ada kesedaran, tak ada kehendak keazaman pada layer yang sepatutnya, jadi benda ni tak berlaku. Jadi kita akan sibuk dengan day to day punya isu ma'isyah dan sebagainya. Jadi keazaman itu, sebab tu kita bila kita cakap tentang perubahan sebenarnya, sebab tu kita nak perubahan ni mestilah berasas pada asas yang betul daripada awal. Tidak kita cuba buat perubahan, kita dakwa reformasi, kita dakwa perubahan dan tahrir dan sebagainya, tapi konsep ataupun foundation ataupun asas kepada perubahan tu tak berpijak pada asas keilmuan yang betul, konsep keilmuan yang betul. Cuma saya tertanya, kalau tengok dalam dunia pendidikan alam Melayu lah, saya rasa sebenarnya bukan satu benda yang baru pun. Maksudnya usaha yang macam nak mengangkat hasrat tentang memahami sejarah kita berdasarkan kepada keagungan dan sebagainya, dan saya rasa benda tu bermula seawal, bahkan sebelum daripada merdeka lagi pun usaha tu telah ada. Dan maksudnya bila masuk 60-an 70-an, benda tu semakin ramai ahli akademik yang bercakap tentang idea itu tersebut, perlu dekolonisasi dan perlu keluar daripada rangka framework penjajah. Perlu kita melihat disebut sebagai sejarah keilmuan bangsa Melayu dan sebagainya. Tapi saya sampai sekarang masih tanya, apa yang sebenarnya menghalang? Walaupun kita boleh kata kehendak itu ada, usaha tu berlaku, tapi kenapa kita sampai hari ini masih lagi tak mendapat ataupun tak sampai kepada satu tahap perubahan yang menyeluruh lah, sebab macam tadi, soalan macam revolusi yang saurah yang menyeluruh yang berlaku. Adakah kehendak itu tak cukup kuat, ataupun usaha atau yang sedang berlaku tu tak disusun dengan baik sampai pada keazaman politik? Maknanya dia orang politik penentu lah kan? Sebab dia akhirnya kalau politik dasar negara lah, politik maksudnya dasar negara itu mengadaptasi penjajah punya
cara, dia tak akan terima. Dia akan, benda ni akan jadi sampingan. Ceilingnya di situ je lah. Ceiling jadi dasar. Jadi kalau kita nak buat betul-betul kenegaraan kita, dululah cakap acuan kita lah apa benda tu, tak sampai ke situ sebenarnya. Jadi slogan je. Sebab nanti dia jawab, dia kata contoh macam dasar kebudayaan tahun 75 kalau tak silap kan, dah bercakap dah tentang kebudayaan kita adalah berasaskan pada Islam dan Melayu. Itulah identiti negara. Walaupun sekarang sekarang berlaku ni lah ancaman lah pada perkara tersebut. Akhirnya dasar tu memang ada efek dalam menshilingkan ataupun menghalang. Mana keazaman politik tu tak kuat. Dia dipengaruhi oleh nak kekal, nak tu kuasa. Jadi sebab tu cakap asas jaminan, keterjaminan tadi tu adalah mesti ada kekuatan power, mesti kekuatan bukan sekadar kekuatan pemahaman dari segi sakofah, tetapi mesti ada power yang mengawal ataupun menjamin, ada wewenang untuk melaksanakan. Kalau macam tu seolah-olah kewenang itu dia bukan sekadar pada parlimen punya wewenang lah, dia adalah suatu struktur negara Malaysia itu sendiri. Dan dia akan melibatkan nombor satu punya. Betul. Maknanya sekarang ni akses kepada kenapa kita macam mana kita faham kenegaraan kita seharusnya jadi. Kat situ kita dah kena tipu. Mana? Sebab kita memahami akses kita kepada ilmu dan maklumat untuk memahami apakah kenegaraan kita sepatutnya tu dah ditapis. Dah dimanipulate dah. Dia manipulate dah. Mana kita tak boleh, kita tak akan dapat untuk pergi pada kita sepatutnya kenegaraan kita jadi gini based on kita punya identity, based on kita punya sejarah, based on kita punya pegangan akidah, based on kita punya budaya. Kita sepatutnya jadi gini. Itu pun tak dapat dah kita nak akses ke situ. Kan? Jadi kalau kita katalah ada keterjaminan, kita kena bagi data yang betul. Sepatutnya kita jadi apa? Bincang sepatutnya kita jadi apa dan beri ruang kepada kebenaran ini diserlahkan. Barulah dia boleh ni. Tapi kalau kita nak kini perbincangan kita nak tunjuk dia ni betul bebas ataupun tidak. Bila orang cakap tentang kebebasan yang kita dengar lah sebelum ni, kebebasan itu kebebasan, sebenarnya kebebasan untuk kebatilan itu muncul, bukan untuk kebenaran itu muncul. Kan? Kebebasan untuk orang jahat mengemukakan pandangan dia, menjadikan idea buruk dia jadi dominan. Itulah kebebasan yang dimaksud kan. Tapi adakah kebebasan orang yang mempunyai hak ini untuk mengungkap dia punya hak? Tak ada kebebasan kat situ. Jadi istilah kebebasan tu sendiri pun dah tak jujur dalam memaknainya. Memaknai erti kebebasan dan memarasah kebebasan. Apa memarasah? Praktis lah. Mempraktis kebebasan tu. Dia sebab bila kita bincang benda ni kan, kita tengok mungkin punca daripada sini, kemudian seperti sini. Saya rasa kadang macam tengok dia macam habis tembok atas tembok atas tembok atas tembok. Betul. And dia maksudnya tembok tu berlapis-lapis. Betul. Dan akhirnya kita rasa mungkin kat sini, pergi sini, ini masalah tak selesai sini. Jadi tapi tu yang penting. Kadang-kadang dulu orang ingat ni simple je. Sebenarnya tak simple lah kan? Bagus lah. Tapi betul lah kena. Cuma bila jadi pesimis ke? Bila disebut begitu tadi, seolah-olah kebenaran kita disembunyikan. Jadi soalan yang timbul, jadi Ustaz jumpa tak kebenaran tu? Contohlah kalau kita so, ada tak kebenaran tu? Maknanya kalau lah kebenaran tu boleh dijumpai, maknanya tidaklah disembunyikan, cumanya dia perlu dicari dengan cara yang agak sukar dan seumpamanya lah. Dia itu sebab kita kata tadi bukan disembunyi, dia monopolik. Masing-masing orang yang punya kepentingan monopolik maklumat. Tak ada orang menggunakan kuku besi menghalang akses pada maklumat. Tidak, keilmuan tu tidak berlaku. Tapi benda ni terdedah. Terdedah kepada ni. Jadi keazaman, katalah kita nak kata negara Islam tu apa? Contohnya lah, negara Islam adalah sebuah negara yang punya keazaman, kekuatan untuk menjamin ini. Sebelum bercakap tentang hudud, bercakap tentang apa, soal yang pertama sekali, adakah dia kata ini keazaman politik ini akan menjamin akses kepada kebenaran ke tidak?
Kalau kita punya offer kepada penyelesaian kepada masyarakat ialah yang pertama, ini kita nak jaminkan. Kita nak bagi tahu dia orang bahawa kita akan menyediakan satu suasana, satu premis and intilak berkembang based on kita punya dengan mewujudkan keterjaminan, mana tidak membenarkan manipulasi kepada keilmuan. Maklumat input yang dibuat tu kita kena tapis, kita kena beritahu ini maklumat ni betul tak betul. And akses kepada maklumat tu tak boleh discard. Kalau katalah dia perlu mencari kebenaran sepatutnya, and kita kena bagi ruang untuk dia mendapat kebenaran. Kita tak boleh kata itulah kebenaran dia. Kebenaran, ataupun kita menggunakan kaedah macam media selalu guna kaedah separuh benar. Jadi dipasarkan fakta-fakta separuh benar dan dimanipulate. Contoh lain katalah kita dalam keterbukaan kita, liberal kita dengan budaya asing masuk. Kata tak, budaya asing masuk, promosi macam, promosi macam makanannya, fashion bla 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 semua tu. Adakah kita memberi pendedahan ataupun membenarkan ada pendedahan kepada apakah benar sesuatu yang memberi manfaat kepada diri seseorang yang sepatut dia akses kepadanya, ataupun semuanya manipulate, ini cantik, ini cantik, ini cantik, ini cantik, orang campur aduk semua. Akhirnya lahirnya generasi baru, dia 20 tahun 30 tahun dia darah tinggi, dia kecil manis, dah apa-apa. Jadi akses kepada kebenaran bahawa ini adalah mudarat. Ini tak betul dengan cara hidup kita, ni tak betul dengan budaya kita, ni tak kena dengan kita punya ni. Ataupun kita biar je semua orang manipulate. Itu yang berlaku. Jadi politikus kita ni layer pemikiran dia tu sangat sederhana. Macam mana dia boleh nak merancang atau memberikan kita cadangan kehidupan yang lebih baik? Kalau dia sendiri tak faham pun apa yang sedang berlaku, dan tak faham pun konsep akses kepada maklumat ni betul, seolah-olah dia basis lagi sebelum sampai kepada dimanipulasi kebenaran itu. Masyarakat kita sudah tidak mempunyai identiti yang solid untuk dipegang. Yalah. Jadi benda tu dia segala benda nampak macam best, dah sedap je makanan oden ni. Dah sedap pembeliman. Contohlah benda-benda cheese apa semua kan. Jadi dia rasa benda tu okey, ada penemuan yang baru, kita ni jelas orang yang terbuka. Dia seolah-olah bila kita tidak mengenengahkan identiti kita yang sebenarnya sebagai orang Melayu, ketimuran, agama Islam dan seumpamanya. Jadi benda tu dia akan jadi sangat terbuka dan kita sangat menerima segala. Maknanya kalau kita pergi pada apa tabiat hidup yang sesuai dengan orang Melayu dalam iklim dia, dalam cuaca yang ada dan sebagainya, pemakanan yang mana yang lebih sesuai untuk dia perlu akses pada maklumat itu. Maknanya kerajaan perlu membekalkan maklumat yang benar itu pada dia. Jadi kalau nak buka benda-benda lain, dia boleh nilai. Tapi akses kepada maklumat itu tak berlaku. Maknanya sekarang ni di Malaysia kita kena makan daging ke, makan sayur ke, makan telur banyak mana itu, banyak ayam putih kampung bla-bla-bla semua. Macam mana yang membentuk tibak yang bagus, membentuk kepribadian yang bagus pada orang Melayu? Ada tak? Akses kepada benda tu ada tak? Ada tak disediakan ilmu tu, maklumat tu disediakan dan diberi akses kepada semua orang. Sehingga barulah nak masuk ni ke apa ni, Kentucky ke burger ke apa semua ni, orang boleh nilai dengan itu. Orang boleh nilai. Lepas tu barulah kita kata itu kalau dah tahu nak buat juga, hantar masuk neraka sendirilah punya pasal. Cari pasal sendirilah. Tapi dia dalam keadaan bodoh, dihidangkan begitu, kemudian dia pergi ambil dan jadikan budaya hidup dia begitu. Betul tak? Jadi kita hidup dalam satu gaya hidup, budaya diasaskan oleh kebodohan.
Cuma orang akan persoal balik sekarang ni, kita dah ada sijil halal JAKIM yang menggunakan halalan thayyiban. Adakah itu terlalu ringan untuk menjadi sebagai satu tapisan untuk apa yang kita boleh makan? Contohlah kalau ada orang tanya. Atas kita lah definisi halal tu sendiri tu apa. Maksudnya kalau kita tengok dalam ni satu aspek bukan topik lain. Kalau nak kata yalah tu topik halal haram lah, tapi maknanya kalau itu parameter kita sangat mudah lah berbanding yang identiti dan semua tu. Ada satu parameter lagi, adakah dia Malay friendly ke ataupun menjadikan. Cuma poin kat sini adalah maksudnya kita setiap masyarakat ni tak diberi keupayaan untuk menapis. Jadi bila tak ada keupayaan untuk menapis, ada kajian ataupun kerajaan dasar yang membentuk apa tabiat yang paling sesuai, tabiat hidup, pemakaian dan paling sesuai dengan iklim tanah Melayu. Contohnya lah. Kalau nak makan daging berapa kita boleh makan daging. Kalau nak makan telur berapa kita boleh makan telur. Kalau nak makan buah, ini semua buah daripada hari buah daripada sana, buah daripada buah. Dietnya pun diet sana lah. Jadi mana satu kita punya. Saya ingat ada Omar saya cerita lah, Frame kan yang buat apa, yang jaga agensi yang jaga forest ni kan, jaga hutan apa semua ni. Dia memang katalogkan lah herba-herba yang ada, tumbuhan-tumbuhan herba dan sebagainya. Dan sebenarnya setiap tahun dia buat satu persidangan kan untuk lebih memahami lagi herba-herba yang tumbuh ni apa semua. Dan kita pun biasa kita nak tahu kan khasiat-khasiat tumbuhan-tumbuhan yang khusus ada di kawasan kita ni. Dia biasa jadi orang antara dua lah. Antara yang memang tolak terus ubat-ubat moden ni sebenarnya semua ni ubat ada di belakang rumah kita ni. Tapi lepas tu dia bedal tanpa dos, tanpa kefahaman, tanpa ilmu. Lepas tu mati juga kan. Ataupun yang terus kata ni semua tak ada apa. Kita dah nilai ada pun moden punya medicine. Ada Panadol, ada apa pun semua ni kan. Poin yang saya nak sebut, conference tu walaupun dia buat, tidak ada sebarang solusi, keseriusan, atau bukan maknanya Firim tu tak serius, tapi maknanya orang tak tahu pun, tak ada pengkajian, tak ada kerajaan tidak mewar-warkan ataupun menggalakkan sehingga benda tu jadi satu benda yang penting. Kan, maknanya diabaikan lah, bahasa mudahnya diabaikan, ilmu itu diabaikan sehingga begitulah. Maknanya kita pun tak tahu manfaat dia apa kan. Jadi orang kalau tak tahu, takkan dia nak ambil begitu aja kan. Saya rasa itu satu contoh yang besar. Dan sebenarnya betul lah kalau orang tahu, siapa dah nak beli ubat-ubat. Kalau tahu sebenarnya betapa dahsyatnya khasiat segala yang ada di tanah air kita ni kan. Kalau betul-betul dikaji lah. Kalau kita nak panjangkan benda ni, maksudnya bila kesihatan tu bermula daripada gaya hidup. Kan, kalau kita sekarang ni pun kalau dah sakit, kalau nak review balik, kena ubah gaya hidup. Betul tak? Mana gaya hidup tu lebih awal sebelum merawat, belum ambil ubat dan sebagainya. Jadi maklumat yang penting tadi tu, akses yang penting kepada ilmu yang benar tentang itu tu sebenarnya boleh menjaga macam ni. Tapi apa ni kebodohan yang berlaku itu menguntungkan orang jual ubat. Yalah. Contohnya industri pharmaceutical industry bukan nak katakan dia baguslah dia buat ubat, tapi maknanya industri itu memang nak untung saya. Jadi tak apalah, maknanya sekarang ni kalau kita akses kepada maklumat tu betul daripada kecil, sistem pemakanan daripada kecil, apa yang boleh antibody, apa yang secara sebenarnya dah boleh membentuk pemakanan dalam keluarga daripada kecil dan sebagainya, tu berlaku. Mana kita dah boleh mengelak daripada banyak benda. Sekarang ni banyak benda yang berlaku menyebabkan beban mizaniyah ataupun bajet dan negara dan sebagainya kesan daripada basic yang tersalah daripada awal pun. Jadi maknanya ada besarlah implikasi. Sebenarnya besar aplikasi, maknanya sebab tu saya cakap tadi, maksudnya pada pandangan secara falsafinya mungkin orang tak nampak. Orang biasa tak nampak lah kita. Cuma kita tu tanggungjawab kita untuk highlight, untuk tunjukkan ini angle yang penting untuk menjadi asas kepada pembangunan kita. Pembangunan sama ada peringkat individu, keluarga, masyarakat, kenegaraan dan sebagainya. Dan kita pula kalau sebagai muslih, sebagai pendakwah, orang nak bawa perubahan kepada lebih baik. Sebab itu saya tak suka kita ni dari segi muslih ni bercakap
solusi-solusi tempilan kan apa ni, nak selesai masalah tu kena gini, sama je. Semua versi dia Islami, baca bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah kan, baca bismillah aja. Tapi sama je perbincangan dan sebagainya, tidak mendasar kepada akar masalah yang sebenar. Pembangunan negara kita tu macam mana sebenarnya harusnya kita bangunkan. Daripada situ baru kita boleh bagi solusi ataupun penyelesaian betul. Kan? Jadi sekarang ni kita dah tahu solusi ni yang kita dah bagi tu daripada barat punya pemikiran ke, epistemologi ke, ataupun daripada Islam punya epistemologi ke. Tapi kita, setakat kita tengok secara umum, tidak ada pembangunan epistemologi Islam tu yang boleh sampai kepada natijah ini. Sebab itu model ataupun contoh yang ditunjukkan oleh penyelesaian Islam itu pun backfire kepada Islam sendiri, sebab kegagalan kita untuk kembangkan epistemologi pemikiran secara Islam dan memberi solusi-solusi yang betul kepada permasalahan masyarakat. So, saya tengok cabaran kehadapan akan lebih besar tentang akses kebenaran ni, macam tadi sebut tentang isu bila ada banyak maklumat, seolah sepatutnya manusia akan lebih pandai lah kan, tapi sebenarnya banyaknya maklumat, kebanjiran maklumat tak menjamin kepada akses kebenaran tu akan lebih baik. Bahkan mungkin boleh jadi sebaliknya, makin keliru mana betul mana salah kan. Sampaikan macam hari ni pun saya kadang bila tengok TikTok, tengok video-video ni pun fikir 2 kali, ni video AI ke video kan, sampai kita pun jadi pening sebab video AI tu dah macam betul kan? Tengok ada kata-kata empas contohnya, jadi kita pun terpaksa Google search dulu, tengok ada tak berita tentang kata-kata empas sebagainya kan. Kita jadi pening itu saya pun kongsi benda tu bila muncul mula macam percaya degatlah TikTok kan, tapi bila timbul AI jadi dia separuh TikTok kita tak percaya TikTok pula memang majoritinya jadi kita nak kata dan dia maksudnya yang penipuan tu dah semakin real. Garis tu dah makin nipis. Jadi kita pun dah sangat mencabar lah untuk orang kata era kedajalan. Dia menutup kebenaran dengan ni geng eskatologi ni suka istilah nak menggambarkan lah masalah. Jadi tak ada akses lah kepada yang sebenar, dah ditutup. Dalam masa yang sama, kalau kita kembali balik pada angle pendidikan tadi tu, bila makna itu ataupun keilmuan yang benar itu tidak di-highlight, dia akan jadi akhirnya orang akan menghilangkan sendiri makna ilmu di dalam pendidikan itu sendiri, sehingga kan akhirnya tak payah pergi universiti, dah boleh jadi influencer, dah kaya lagi daripada orang-orang PhD, gaji puluh-puluh ribu, jadi bagi paid review dah sekali itu dah 3-4 ribu kan. Jadi kat situlah bila akses kebenaran ataupun ilmu yang benar itu tidak disampaikan, akhirnya orang hanya melihat pendidikan itu hanya sebagai proses mencari kerja ataupun mencari maisha itu sendiri. Maknanya seolah-olah dia bukan sekadar memberikan memanipulasi kebenaran itu, tetapi backfire kepada ilmu itu sendiri sehingga tidak ada nilaiannya, tidak ada harganya, tidak dilihat ada harganya. Cik makan itulah harganya. Maknanya siapa yang paling baik cik makan itulah yang paling berharga tu. Tapi dia sebenarnya kalau kita pergi benda ni lah, kalau kita pergi pada realitinya, manusia akan tertekan dan biasanya tersumbat dengan masalah tadi tu. Dia tersumbat dan jadi depressed. Dan bila dia pergi depressed, dia tak boleh selesai, dia tidak jumpa penyelesaian kepada persoalan yang dia hadapi tu. Tidak ada jawapan kepada persoalan yang dia buat. Jadi dia cuba nak cari jalan lari daripada kehidupan, dan kan dia tak boleh lari. Kehidupan ni mesti dia tempuhi. Tak akan di depan ni dia tak akan jadi solusi pada permasalahan tu bukan lari. Tak ada tempat tak boleh lari. Hantar kena matilah. Mati ya. Pindah alam. Pindah alam lah. Tapi kalau orang kata nak lari, nak betul, nak cari solusi, dia mesti cari dalam masalah tu sendiri. Di mana penyelesaian kepada ataupun kebenaran pada masalah itu. Dia mencari menerima hakikat life yang dia perlu tempuhi, perolehi. Oh okey. Jadi dia tak boleh nak
nak tempuk maknanya puasa posang sepuah, pergi kedai restoran mahal-mahal makan, balik harapnya tenang jiwa. Tak tenang juga. Tak tenang juga. Tak akan jadi. Jadi dia kena mencari kebenaran tu sendiri. Di mana kebenaran itu yang sepatutnya dia, bila dia temu kebenaran itu, barulah dia boleh handle semua masalah yang dia hadapi, handle tekanan yang dia hadapi dan dispress yang dia hadapi. Ada setengah orang Ustaz, dia nampak dah macam Ustaz kata, itulah yang superficial ni, dia tengok tak cukup, dia pergi sampai jumpa akar masalah, tapi bila sampai kepada akar tu dia gayat. Ini terlalu dalam untuk, dan mampukah sebenarnya dengan apa yang ada dengan orang Islam, dengan apa yang ni, untuk kita boleh main repair kat level ni. Itu pun antara yang berlaku juga. Maka bila macam tu, dia tidak ada confidence, tidak ada intellectual confidence lah istilahnya. Bukan tak yakin, selalu dia orang ni yakin, memang terlebih yakin pun, cuma intellectual confidence tak ada. Sehingga maknanya undur balik lah, apalah kita tampal lah mana yang boleh dulu. Itu terlalu itu antara yang berlaku lah. Sebab tu benda ni semua akan merubah mafhum kekuatan, mafhum rujulah, mafhum musabarah, mafhum itu semua memberi makna yang berbeza. Kan? Kerana kalau kita kata hakikat seorang leader itu perlu pada kekuatan. Kekuatan yang pertama dia perlu ada ialah berpegang kepada prinsip kebenaran tadi. Kan? Walaupun dia gayak. Paling susah sebenarnya tu. Dia gayak dan paling susah zaman sekarang ni. Dan sebenarnya kekuatan yang sepatutnya menjadi ukuran kepada leaders ataupun pembawa perubahan, dia mempunyai sanggup dia berpegang dengan pegangan itu walaupun ni gayak kan. Saya sebelum ni lah, kita selalu juga buat contoh pemimpin ni macam orang panjat pokok kelapa kan. Sebab macam kita tengok tadi, kebenaran kita suruh tadi tu, dia macam pokok yang tidak ada dahan kan. Dia punya mendalamnya susah ke apa maksud kat situ, mendalamnya. Maknanya kalau orang tidak ada kekuatan untuk bersendirian dengan, ataupun ada, kalau bahasa kita mudah, gayak lah. Yang gayak duduk atas pokok, takut gayak. Maknanya dia akan berpada bawah tu lah, bermesyuarat di bawah. Ada dia hantar monyet. Dan dia buat aktiviti situlah, mukhayyam apa semua di bawah pokok. Menerima teduhan tu. Jadi dia tak akan melihat keazaman untuk sampai ke puncak tu, tak ada. Dia tak akan dapat sampai. Jadi maknanya penilaian kualiti seseorang untuk terus, tapi dia biasa pun maknanya mungkin lumrah juga. Maknanya ada setengah macam tu, ada setengah macam ni. Bukan, maknanya biasanya orang yang pejuang yang macam ni, orang nampak macam ni akhirnya memang dia akan keseorangan ataupun dia tidak macam bukan pemimpin popular lah. Bukan pemimpin tak popular, disukai. Tak disukai, tapi dalam keadaan satu segi namanya kekal. Namanya kekal, diwarisi dia, sebab sifat al-haqq tu as-sabit, dia akan kekal dan dia akan, orang akan ingatlah dia dah panjat kelapa ni, diwarisi dan sebagainya. Kan? Berbanding mungkin yang popular dan sebagainya mungkin akan hilang. Tapi sejarahnya orang yang macam tu, dia nama dia akan biasanya kekal, tapi dia tidak popular dengan ketika itu. Sebab arusnya tidak ke situ kan. Jadi dia menongkar arus. Menongkar arus ni orang tak apa kemar. Saya teringat bila sebut yang tu, ni dalam bahasa falsafah Greek lah, dia ada kisah lebih kurang berkait dengan benda yang sebutkan tadi tu, disebut sebagai allegory of the cave tu kan. Kisah dia maksudnya ada orang, diumpamakan masyarakat ni dia duduk dalam gua, dan kemudian apa yang dia lihat tu hanyalah bayang-bayang yang dipancarkan oleh orang yang di belakang dia tu, dan dia anggap bayang-bayang tu real. Dan kisahnya ada seorang tu dapat keluar. Seorang tu dapat keluar daripada gua tu. Bila dia keluar tu, dia dapat tengok, oh ini sebenarnya yang real. Dia dapat tengok ini bentuk ni macam ni, dah ada matahari, pokok macam ni dan sebagainya, dan dia anggap bayang-bayang tu tak real.
kisahnya tu dia batas balik pergi jumpa orang yang kat dalam gua tu. Dia cerita kat kawan-kawan dia. Dia cakap, aku dah tengok lah kat luar yang real ni sepatutnya macam ni. Suatu yang kawan dia kata, tak, yang ni yang real depan kita ni, bayang-bayang ni. Kawan dia tekan-tekan dia sampai dia kata, oh, mungkin yang bayang-bayang tu real. Jadi dia pun patah balik. Dia tengok bayang-bayang tu balik sama-sama dengan kawan dia. Dia pressure lah. Dia maksudnya dia, sebab yang lain tu silau sangat. Bila punya nak keluar tu, cahaya tu terlalu so ni lah yang kebenaran terlalu berat untuk dia tanggung. Untuk ditanggung lah. Jadi akhirnya baiklah aku selesa hidup dalam ditipu, dimanipulasi dan sebagainya. Secara berjemaah lebih seronok daripada dia seorang-seorang kat luar. jahil berjemaah. Jadi maknanya apa nama ni, sejauh mana kalau kita pergi pada asas yang ini dan kita boleh faham konteks dia yang begitu besar, mana kita boleh tengok dari satu angle ni saja pun kita boleh tengok masalah yang maksudnya yang begitu besar dan kritikal dalam pembangunan masyarakat dan sebagainya. And walaupun kita cakap pasal secara khusus aspeknya pendidikan, maknanya melibatkan input-input maklumat yang dimasukkan dalam pemikiran itu, tapi itu pun dah besar. Tapi kalau kita tengok ruang yang lain, maknanya ruang yang lebih luas daripada pendidikan, maknanya dia melibatkan sama ada input tu formal ataupun tidak formal, kan? Maknanya boleh berlaku pendidikan tidak formal, macam penglibatan dalam politik ataupun orientasi ekonomi, media semua tu membentuk maklumat-maklumat yang salah. Tapi poin kat sini ialah siapakah pihak yang akan memastikan, yang akan membela ataupun mempertahankan, menjamin setiap orang itu akses dia kepada kebenaran itu dijamin dan dipastikan berlaku. Sepatutnya sebuah negara Islam, cakap negara Islam, bukan bercakap dalam konsep yang technical day to day punya cerita, tetapi ialah memberi jaminan kepada bahawa setiap orang ataupun membentingi setiap orang daripada manipulasi maklumat menyebabkan dia menjadi saksiah yang salah. Sebab saksiah yang salah ini yang akan membawa kepada kenegaraan yang kelang-kabut. Mana bila individu dalam masyarakat itu salah, keliru identiti, tak jelas hala tuju, tak jelas pegangan hidup, tak jelas semua benda, pandangan dia tentang hidup dan batasan-batasan budaya dan sebagainya tak jelas. Itulah individu yang akan membangun negara. Itulah individu yang akan membangun negara. Jadi kalau tadi kita kata nampak gayak, sebenarnya orang duduk di sana lebih bahagia daripada walaupun orang nampak dia gayat, dia bersendirian ataupun ni, tapi dia lebih bahagia berbanding orang dia yang lebih mempunyai erti hidup lebih bahagia daripada orang yang nampak mewah, dia berjemaah tadi. Sebab dia duduk dalam kepuasan. Jadi adakah soalan besar kat situ, maknanya kita dalam meneruskan perjalanan kita ke era-era akan datang tanpa berlakunya pembentukan yang betul ataupun struktur yang betul kepada pembinaan saksiah individu dalam negara yang akan membangun peradaban tu tidak berlaku dan tidak diambil berat dan diambil kira secara serius, maka hasilnya kita akan kita boleh tengok lagi lah. Maknanya ialah kita kata tadi, kenapa kata bahagia, sebab dia tengok lah ni kan, berhati betul tak? Boleh faham tak? Mendalam. Maknanya kita boleh tengok dia ada kat ni jadi gini. Sebab dia natijah daripada keadaan itu akan jadi gitu.
Kalau sebab tu pandangan saya tengok ni kita dah hampir sampai tahap tak lalu lah. Tak lalu lah. Sumbat. Tak lalu nak tengok. Dekat-dekat nak muntah lah kita kira. Lakonan kehidupan yang palsu kan, yang sedang dipamerkan dan diperindahkan kan. Mana kadang kita tak boleh tengok tepuk sorok tu, ya Allah kan, apa kebendanya tepuk tak tahu kan, mana jauhnya dan sebagainya. Tapi dari satu segi ialah kita ada rafah, rahmah dan sebagainya, mestilah terbuka melihat benda-benda macam tu kan. Tapi makna kata apa, akses kepada maklum kebenaran tadi tu sepatutnya menjadi agenda besar, agenda besar yang dalam konteks perubahan. Mana bila kita bercakap tentang nak buat islah, nak buat perubahan dan sebagainya, sebenarnya titik mula ini yang kita kena faham betul. Maksudnya kita kena memberikan satu model yang jelas terhadap identiti negara kita kepada masyarakat supaya masyarakat faham. Maknanya kalau kita kata nak buat benda tu sebagai satu bentuk dasar negara, kalaulah dari sudut peringkat gerakan Islam dan seumpamanya, dia sendiri kena jelaskan kepada masyarakat inilah dia sebenarnya model kenegaraan yang sepatutnya dipegang. Baru dari situ kita boleh maju sebagai sebuah negara. Sebelum cakap model tu, prinsip-prinsip ni, prinsip-prinsip politik dan prinsip-prinsip gerakan ni penting. Maknanya usaha kita bila kita katalah kita berkuasa ataupun diberi mandat, kita akan pastikan setiap individu dalam masyarakat itu dijamin hak aksesnya dan tidak dibenarkan dimonopolasi secara salah menyebabkan dia hidup di dalam penipuan. Kalau mungkin tak keterlaluan saya katakan, inilah dia sebenarnya syarahan apa dia maqasid menjaga akal. Yang sepatutnya orang kata nak bina negara Islam berdasarkan maqasid, tak nak tengok. Tapi betul, maqasid hifzul aql, akal dalam jiwa manusia ni sebenarnya peranan dia bukan sekadar masalah nak belajar ilmu maklumat, tetapi itulah dia alat dia menemui erti hidup dan kebahagiaan itu tempat dia menerima ilmu kan, akal itu. Jadi sepatutnya inilah dia maksud menjaga akal, yang mungkin orang kata tak minum arak apa, yang kalau biasalah yang selalu diberikan contoh mudah tu, sebenarnya lebih dalam dan lebih mendasar daripada yang biasa dibahaskan lah. Betul. Sebab tu kita kata kita perlu memberi makna falsafi kepada maqasid tu. And makna bukan berhenti dekat maqasid. Sekarang ni kita berhenti dekat maqasid, tapi kita tak bagi pada makna falsafi kepada maqasid tu. Kenapa sampai ke situ? Yang kita kata istilahnya wad'un rabbani. Wad'un rabbani ataupun setengah hikmah. Takbir kita gunakan perkataan hikmah. Hikmah itu sebenarnya inilah dia. Inilah dia intipatinya. Di mana diwujudnya janji-janji Tuhan di situ. Janji tentang keadilan, janji tentang kebahagiaan, janji ada dalam di situ. Tapi kalau kita nak cari keadilan, kebahagiaan di tempat lain, confirm tak jumpa. Confirm tak akan jumpa. Sebab itu maknanya dia bukanlah mafhum tu bukanlah wazifi semata-mata, maksudnya wazifi semata-mata. Mana dilihat pada mazahir pembahagian secara sama rata, tapi tak pergi kepada hakikat kebenaran ilmu, isabatul haq. Betul tak? Yang kita guna dulu tu sebagai hikmah, sebagai isabatul haq. Jadi kalaulah tak berlaku exercise yang betul kepada mencari kebenaran ataupun exercise betul kepada ke arah mencapai kebenaran, macam mana kita nak kata mengambil langkah yang isabatul haq, menepati kebenaran.
Tidak berlaku. Tindakan yang menjurus ke arah isabatul haq yang dinamakan hikmah, kebijaksanaan, tak berlaku. Ini mafhum lain, istilah-istilah lain dalam kita menyifatkan tindakan-tindakan. Jadi kalau kebenaran itu sendiri tidak ada asas, jadi tindakan politik, tindakan ekonomi, tindakan ini macam mana kita nak sifatkan sebagai benar, hikmah, bijaksana dan sebagainya. Bukan kebijakan-kebijakan. Macam mana? Kalau Indonesia sebut kebijakan. Dasar-dasar polisi ni kebijakan. Tapi tidak bijak sangat. Macam mana kita nak sifatkan langkah-langkah ini sebagai kebijakan? Sebenarnya kesesatan daripada berbanding dengan kebijakan. Sebab kita, apa lagi kalau dasar-dasar itu hanya memenuhi kehendak golongan yang monopolik. Orang nak monopolik sumber manusia kita untuk kayakan ataupun besarkan ekonomi dia dan sebagainya. Dan itulah dasar yang kita buat. Betul orang tu dapat duit lebih sikit, tapi adakah itu menepati kebenaran yang sepatutnya? Dan sepatutnya orang tu terlibat di situ, ataupun membentuk gaya hidup dia begitu. Jadi yalah, ini dunia lain lah. Dunia lain daripada apa yang, dan kalau kita faham dunia ni mungkin nampaklah hasyahnya. Bahasa hasyah? Itu tak tahu nak translate. Rapuh. Mungkin rapuh lah kan, ataupun tak apa ni, hasyah lah, tak fleeting lah maknanya. Apa Inggeris kan? Daripada Arab memang English. Ni masukkan dulu. Ni bagi dengar dulu. Hayah zailah, maknanya dia akan hilang. Kan maknanya tak kukuh lah, tak bertapak kukuh. Dia berkecai, berderai. Berderai. Jadi benda-benda gini ni sebenarnya boleh nampak, tapi dengan pandangan mata hati, maknanya pandangan ilmu. Dengan pandangan ilmu kita boleh nampak semua ni. Kalau luar, orang yang tak mengambil falsafah ini ataupun hakikat ini, dia tak boleh nampak keilmuan ini. Dia tak boleh nampak betapa hasyahnya, betapa rapuhnya, yang Tuhan sebut hatta apa ni, seperti sarang labah-labah. Maknanya seperti daun kering. Tak. Jadi benda ni semua sekali bertitik tolak daripada apa? Bertitik tolak daripada apa ni, konsep besar. Sebab itu ialah, kalau kita panjangkan cerita lagi, maksudnya sebelum kita bicara sebelum ni, maksudnya intipati dakwah Quran tu sendiri ialah di situ. Mencari kebenaran tu ialah asas penurunan Al-Quran, dakwah pada Nabi, Rasul-Rasul dan sebagainya untuk menegakkan kebenaran. Lepas tu makna risalah Islam dari sini ialah membebaskan. Tapi kita hanya cuba memberi makna kepada membebaskan manusia itu kat mana. Bukan sekadar dari sudut bebaskan negara daripada orang luar, tapi bebas sampai kepada. Sebab itu bila penjajah dia berjaya membentuk sakofah kawan tu, dah membelenggu kawan tu dengan keilmuan dia, bila dia keluar, dibiarkannya. Baru dia keluar. Sebab tu orang nampak, dia dah keluar. Tapi sebenarnya dah siap dah. Dia dah siap dah. Dah install dah semua benda. Menjadi sebab sama macam dia. Dah sama macam dia. Jadi yang kita pun tak berasa, dah sedar bahawa kita sedang dibelenggu. Sebab dia dah keluar. Dia dah keluar, dia tak belenggu. Jadi apa yang kita tengok, fenomena yang kita tengok hari ni, maknanya ialah sama ada dari segi politik dan sebagainya, solusi politik
kebudayaan dan sebagainya yang bangga dengan budaya asing contohlah, ataupun dengan solusi-solusi asing, kerana penipuan maklumat berpunca daripada akses kepada maklumat tu telah dimenepelik, eksploitasi telah dieksploitasi dan telah dimenepelik. Sebab itu timbulnya solusi-solusi yang begitu random bahasa orang muda Sebab tu kalau kita tengok macam kalau kat Melaka ke benda yang dibangunkan bukannya Melayu punya, betul tak? Yang dibangunkan tu kapal Portugis, Kota Formosa. Kota Formosa. Ni saya pergi ke ke Cempedak benda. Gua Cempedak mana? Teluk yang pantai. Teluk Cempedak. Oh, Kuantan. Ada satu tu sauh. Ada sauh situ. Dia letak macam batu tanda lah. Tanya ni sauh siapa? Dia kata Prince of Wales. Wales punya Prince. Okay. Punya kapal. Sauh dia. Sauh dia di situ. Jauh tinggal. Dihidupkan. Dibanggalah menjadi satu simbol lah. Kebanggaan. Lalu pergi Batang Kali. Di Batang Kali, depan Jabat Tanah tu, ada satu jam lama. Jam itu menara jam. Menara jam. Yang Queen Elizabeth apa buat. Mari dan jam sebagai batu tanda. Dan masa dia datang itu beberapa tahun lepas, dia pergi situ katanya. Jadi jam tu menjadi identiti kepada Batang Kali. Sama macam di Ipoh, di tempat-tempat yang dulu bandar itulah tugu yang direspect. Dia nak datang, dia tengok ada lagi tak? Ada lagi. Ikut lagi masih ada walak. Jadi kita fikir lah, kalau kita fikir malu lah. Apa kepala otak kita jadi gitu kan? Itu contoh sikit lah kita kata. Jadi malu kita kan? Tapi mungkin orang lain tak nampak dia punya ni. Jangan nampak sejarah. Sejarah simple. Tapi maknanya kalau kita tengok maksudnya dia datang daripada, itu contohnya penyelewengan fakta sejarah. Macam mana benda tu jadi gitu. Dan nak tunjuknya kesan daripada penyelewengan tu, akses kepada kebenaran tu tak berlaku. Jadi gitulah. Maknanya patutnya kita menanggapi penjajahan ni sebagai satu entiti yang jahat, apa benda semua. Tapi sekarang ni jadi benda yang moden, yang dimuliakan. Maknanya hatta istilah penjajahan tu sendiri, akses kita kepada istilah penjajahan itu memberi makna apa? Apa makna penjajahan? Adakah pembangunan? Adakah keagungan? Kemuliaan bangsa? Martabat? Ketinggian? Kemodenan? Sehingga dilayam begitu. Ataupun dia adalah penjajahan adalah perapasan tanah, eksploitasi hasil bumi, merendahkan identiti jati diri, kemuliaan bangsa, membunuh kemuliaan bangsa dan sebagainya. Itu satu contoh. Akses kita kepada kebenaran di situ apa? Apa yang benar kat situ? Penjajah ni siapa? Yang kadang dia neutral kan je. Sekarang ni semua tu sejarah ada hasil, semua tu neutral. Yang ilmu tu dia neutral kan. Lagi serius orang kata, kita pun nak kata dia negatif tidak. Inilah faktanya. Negatif tidak, positif pun tidak. As it is. Maknanya mesej yang dia beri tu seolah-olahnya lah penjajah ni keagungan, kemuliaan. Kalau tanpa dia, kita pakai cawat lagi. Kebanggaan negara lah. Kebanggaan negara penjajahan tu. Kalau gitu bawa lah penjajah lagi. Kan?
Lepas tu kita merayakan kemerdekaan. Memang dibawa Ustaz. Itu yang heran tu, pelik tu. Aduh, tak faham lah. Kan? Tak boleh nak ni lah, ilmu kita tak sampai. Mungkin ilmu dia tinggi kot, tak tahulah. Kan? Maknanya ilmu kita macam pelik. Kan? Pelik. Maknanya kalau gitulah, tak payahlah merayakan hari kemerdekaan. Kan? Kita nak menyambut kemerdekaan ni, apa makna dia? Apa makna kita menyambut kemerdekaan? Tak, kita rasa nak kembalikan kemuliaan diri bangsa kita. Mengembalikan apa ni? Tapi kita sedangkan bangga dengan penjajah, mulia kat mananya kita? Jadi selalu apa benda tak faham. Saya teringat time saya kat sebuah negeri kat Borneo lah, nak pergi museum dia kan, bawalah anak-anak, ingat kita boleh tengok ni sejarah ada Islam dekat sini sebagainya kan. Punya bila saya masuk dalam tu, bahagian Islam tu satu dinding, satu bahagian section kecil je. Padahal tu sejarah paling lama ikut tempohnya, daripada berapa ratus tahun punya tempoh, tapi satu dinding je. Tapi kemudian bila masuk ke tingkat atas, bahagian zaman dijajah oleh British sebagainya kan, satu tingkat penuh kan, sampai anak saya tanya, Abi hebat rupanya dia orang ni kan. Dia orang yang panjat gunung, dia orang bawa kapal terbang, dia orang bina kereta api, dia orang bina semua, dan semua tu ada real. Tu pun dia tengok kat situ kan. Jadi menyebabkan saya pun rasa ialah manipulasi yang dimasukkan. Lepas tu cerita hantu pula. Cerita hantu pula, 4 beradik, 6 beradik 5 beradik tu kan, kayu sampan lawang lanung. Mana tak pakai baju. Mana betapa kerdilnya gambaran, bentuk gambaran yang dibentuk dalam pemikiran orang Melayu, betapa kerdilnya. Berbanding hantu tu sebenarnya apa? Perahu tu sebenarnya apa? Kan? Maknanya kapal yang menjaga keselamatan Selat Melaka daripada Riau, Johor kepada Sulu, kan? Satu kawasan yang begitu luas dan berperang melawan Portugis dan sebagainya. Kemudian digambar dalam sejarah. Mana kita membesar dengan gambaran hantu bertikam, 6 orang tak pakai baju, perahu kecil, nama lalu. Itu saja kan. Jadi sejarah maknanya macam mana akses kita kepada kebenaran tu yang menyebabkan pandangan kita kepada diri kita begitu kerdil. Kan, tidak ada sejarah, tidak ada latar belakang dan sebagainya. Jadi inilah benda kata apa. Dan kalau lah itu yang dipaparkan, tak pelik lah kalau orang Melayu sendiri pun carilah sumber lain mencari keagungan. Kalau kita nak mencari keagungan, aku tengok ni pun tak selera, tak buat pun nak ambil sejarah Melayu. Dia ambil sejarah lain lah, sejarah barat. Sebab dia nak cari glory, majd kan, maknanya keagungan. Ni tak sepadan. Jadi dia pun pindah lah. Jadi itu maknanya lebih kurang lah cerita kita. Maknanya macam-macam juga masuk. Pandai-pandai balik beruk kelapa. Yang paling, maksudnya paling penting sekali kita nak gambarkan konsep ataupun falsafah sebenarnya yang paling mendasar sekali ialah akses kebenaran. Segala masalah yang berlaku depan kita ni, antara punca besarnya ialah kerana akses kepada kebenaran tu tidak ada keterjaminan, tidak dipastikan. Dan kalau kita balik pada harakat Islamiah ataupun gerakan perubahan yang nak dibuat, namanya apalah, tak kisah nak namakan Islam atau nama Islam, tapi mestilah berpaksi pada hakikat, bahawa berasaskan kepada memberi keterjaminan akses kepada kebenaran itu. Dan di situlah bermula segala perubahan dan langkah-langkah ke arah pemulihan atau pembangunan yang sebenar. Sebab pembangunan semula, pembangunan ini akan bermula dengan manusia yang betul.
Bila ada manusia yang betul, akses dia betul, pandangan hidup dia betul, maklumat yang diberikan dia betul, dia akan sayang pada negara dia, dia akan sayang apa semua kepada keluarga dia, identiti dia, dan dia ada kebanggaan, unjuran bangga dia kepada peradaban dan tamadun dia. Itu semua akan terbentuk semula apabila benda ni akan berlaku. Kalau tidak, kita akan meneruskan keilmuan ataupun meneruskan manipulasi untuk tujuan penjajahan. Kemungkinan maknanya akan berterusan, zaman akan berterusan dengan penjajahan pemikiran yang berterusan dan akan mewarisi masalah yang banyak, kesan daripada penjajahan pemikiran, dan kesan daripada itu juga orientasi politik kita akan membawa atau apa-apa sajalah, maka membawa pada solusi-solusi palsu yang tidak benar, tidak mengembalikan kita kepada landasan yang betul. Dan kita akan berterusan dengan solusi-solusi, kongres demi kongres, kongres demi kongres, enactment demi enactment, undang-undang demi undang dan sebagainya, dan akhirnya tidak membuahkan hasil yang yang betul, yang sebenar, mengembalikan kita pada landasan yang betul. Itu sebab kita boleh tengok lah, ni bukan kita je kata, orang lain pun kata banyak dah kita buat macam-macam undang-undang dan sebagainya, tapi keadaan realiti masyarakat semakin hari semakin teruk, bukan semakin baik. Tak ada siapa pun kata semakin baik. Jadi tak apalah, itu kita punya tanggungjawab untuk berkata dan menyampaikan apa namanya sepatutnya. Jadi melepaslah tanggungjawab kita, insyaAllah. Lain pada tu baki peranan pada penonton pada mereka-mereka yang bertanggungjawab lah. Kita rasa itu okey. Ada lagi? Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.